Saya ingin bermula dengan satu fakta yang tidak boleh disangkal. Lahadatu adalah nadi ekonomi pantai timur Sabah. Buktinya jelas. Dalam laporan sosio-ekonomi Sabah 2024, Lahadatu muncul sebagai penyumbang tertinggi nilai ekspor berbanding daerah lain di Sabah, mencecah angka 11.97 bilion ringgit Malaysia. Manakala nilai importnya hanya 791 juta ringgit Malaysia. Apa maknanya? Maknanya lebihan dagangan yang besar ini membuktikan Lahadatu adalah net eksporter utama negeri. Kami di Lahadatu adalah penyumbang besar kepada ekonomi Sabah. Namun, di sebalik angka berbilion ringgit ini, timbul satu persoalan. Adakah kekayaan hasil bumi ini dinikmati oleh rakyat tempatan? Mari kita lihat dompet rakyat Lahadatu. Statistik menunjukkan pendapatan median isi rumah kasar di Lahadatu hanyalah RM4,457 Malaysia. Adakah jumlah ini mencukupi? Jawapannya tentu tidak. Kenapa tidak? Kerana laporan yang sama mendedahkan perbelanjaan asas kehidupan wajar atau PAKW di Lahadatu adalah yang tertinggi di seluruh Sabah, iaitu sebanyak RM5,680 Malaysia sebulan. Jauh melebihi purata negeri RM4,414. Malah lebih tinggi daripada Kota Kinabalu.